Oke, hari ini ada satu masalah lagi. Hilux Kun 25 nih. Masalahnya power window tak naik sebelah kiri. Kita tengok ni. Kita start dulu. Start ni mau ni. Okay. Sebelah sini mau turun ya. Sebelah sini, sebelah sana tak mau. Itu sana mau. Tingkap sebelah sana tu. Kita turun. Kita nak tengok apa masalah. Okey, kita kena buka ni. Ni pakai klip semua ni. Sini ada lagi satu, sini ada satu skru. Ini. Kemudian ini. Itu boleh tarik ya. Baik, saya dah tengok switch ni rosak tak rosak. Switch ini bahagian belakang ni, ni tak mau lah, tak mau juga ya. Mana switch tak rosak sebab yang switch depan saya tukar ke belakang. Ini switch bahagian depan saya dah alih ke belakang. Dia mau lah. Saya tekan dia mau. Maknanya switch ini dia tak rosak. Kita dah dapat satu petunjuk yang switch ini tak rosak. Okay. Saya ambil bahagian belakang pun dia tak mau. Sedangkan api ada masuk. Kita tengok apinya ya. Saya guna test pen. Kita ambil bahagian tengah kot. Tengok api masuk ya. Yang tengah ni ada api. Jadi mungkin motor dia lah. Kita tengok motor dia. Ini boleh tarik. Ini boleh tarik ni. Okay. Dia pakai klip dia. Dia pakai klip dia. Tanggal. Okay. Kita tengok motor. Motor bahagian dalam. Buka ni. Ini motor ya. Okey. Sini kita buka frame ni ya. Kat sini ada satu skru nombor 10 lah. Untuk tanggalkan dia punya frame ya. Ada 2 biji lah. Tak nampak, saya nak tunjuk pun tak nampak. Sebab cermin ni nak turun pun tak boleh. Ni 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Satu lah. Baik, kita guna rangki bunga ni, buka 3 skru. Satu, dua, tiga. Okay. Sekarang kita nak buat direct current, terus dekat wire sana. Dia pusing tak? Dia ambil wire semua kan. Ni kita dah sambung. Tengok ya. Dia pusing ni. Tengok dia ni. Alamak. Kita dulu. Sini. Sekarang kita terbalik kan. Ini pusing lawan jam kan. Kita balikkan. Ikut jam pula. Okay. Slow. Okay, saya nak servis sikit dalam. Okay. Untuk ni saya dah longgar buka ni. Kita cuba servis. Kalau tak boleh, jawapannya tukar baru lah. Oh, semua ada nak. Okay, kita tarik lah. So dalam ni kita tembak angin sikit lah. Ni cermin dia nak turun boleh, tidak skru tak boleh pasang ni. Bila saya tunjuk ni, okay, saya nak bagi satu wire lah ni. Naik ke atas, turun ke bawah. Atas ya? Atas ke bawah tu? Cuba lagi. Bawah. Bawah ni. Ini tahan cermin. Okey. Ini. Okey, kita sekarang sampai dah. Okey. Lubang ni dah sampai. Pasang dia punya bawah dulu. Lepas tu yang cermin ni ni dia kan. Kita kena turunkan ni. Turunkan cermin ni. Baru dapat pasang ni. Pegang. Aha. Lubang ni. Turun lagi. Okay.
Okey. Turun naik ni. Turunkan. Dia turunkan sampai skru tu kita nampak kat sini. Nampak? Dah nampak kan? Nanti apa tu? Ini kan? Okey dah. Oh gitu. Maknanya motor ni elok lah. Mungkin switch di sana. Okey. Ini tak balik. Nanti kita test dia naik. Kalau naik motor tak payah tukar lah. Mungkin main switch sana. Okey, kita test ya. Ni turun kan? Turun. Okey. Turun lagi tu. Sekarang naik. Kita terbalikkan. Ini kita ambil. Kita letak sini. Itu ini. Ini jangan sentuh ni, jangan spark. Okey, ini naik. Okey, dah. Sekarang kita masuk switch dia. Dia tak mau jalan. Maknanya daripada main. Ada wire cabut. Okey, ini dua wire tadi yang kita buat direct dia besar ni. Sekarang kita nak tengok apa tu main switch dia tu. Ada benda terlekar tak? Dia spring tu jangan. Okey. Ini kan? Kita tembak yang ini. Okey, sekarang ni tikus makan wire. Contoh ni kan. Ni putus, ni putus. Kita tengok mana yang ni tersambung balik. Bukan masalah switch, ini masalah tikus. Okey, kita dah sambung wire ni. Yang putus ni. Ni dia tak luar, nanti kita masuk dalam. Ni test. Okey dah. Okey dah. Okay. Alright. Okay, kita buat kemaskan. Dah off sekarang. Okay. Kita dah siap ni sambung ni wire ni. Kita cari dari pagi sampai ke petang. Kita cek switch, cek motor, semua dalam keadaan baik. Tapi kita jumpa satu masalah besar yang tersembunyi. Tikus dah makan wire. Jadi sambung balik, sistem berfungsi balik. Okey, itu saja yang dapat saya kongsikan. Kita bertemu lain video.